Cuba ni. Memberi kesegaran dan ketenangan untuk seisi keluarga. Yeah, boy. Terima kasih atas sokongan anda. Afiat 100 tahun. Pada pandangan saya, program hari ini memang berilmu lah, sebab saya boleh faham lah, maksudnya kalau macam anak balik tu, kita tanya kan, hari ini buat apa, macam contoh tadi yang sebutan tu kan, macam tu kan, kalau saya tak join program hari ni, saya tak faham lah apa benda yang dia belajar ni. Tapi bila dah join program ni, so saya faham lah teknik-teknik yang digunakan dalam literary program ni. So sangat membantu saya sebagai parents, sebab kita faham lah perkembangan macam tadi teacher terangkan, kalau 4 tahun tu buku mana sampai buku mana. So kalau 5 tahun tu buku mana sampai buku mana. So macam anak saya yang nombor 2 tu 5 years old, dah buku 4 dah masa 5 years old. So saya faham dia fast learner macam tu, stage dia macam tu. So jadi saya lebih faham lah bila saya join program ni. Saya dah hantar 3 anak saya ke program Little Kalib dan seorang anak saya di Bestari. Saya memang berpuas hati dan bersetujulah dengan kaedah-kaedah yang pembelajaran yang digunakan. Program ni sangat bagus sebab bagi pengetahuan kat ibu bapa supaya apa yang diajar kepada anak sama macam kat sekolah. Cuma untuk jadi lebih bagus tu tak macam cikgu lah. Cuma boleh bantu anak tu untuk mudah faham. Supaya tak lari apa yang cikgu ajar kat sekolah. Sebab kadang-kadang kita ikut apa yang kita diajar cara lama. Cara sekarang dah banyak berbeza. So teknik tu sangat mahal lah. Untuk kaedah untuk bahasa Melayu memang boleh, English je lah saya terpaksa minta tolong cikgu sebab agak susah lah English tu. Untuk reading bahasa insyaAllah boleh. Wajib teruskan semua parents juga sebab parents ni penting juga dia tahu. Kalau dia tak tahu, dia akan ikut cara lama kita ajar. Confirm. Bagi saya sangat bagus lah sebab ini saya pertama kali tahu teknik membaca. Sebab selama ni saya beli alfabet ABC, saya selalu ajar anak saya ABC macam tu. So bila datang ni saya baru tahu yang baca. Jadi balik ni saya dan suami pun boleh praktik benda yang sama yang dia belajar di rumah, di sekolah lah. Ya, satu pengalaman dan ilmu baru untuk kami berdua lah, saya dan suami, untuk mengajar anak di rumah. Bagi saya program hari ini adalah antara salah satu program yang menarik lah. Actually dia adalah pendahan awal kepada saya. Actually ini adalah anak kedua lah yang saya hantar ke sini. Actually ini first time saya datang untuk belajar cara yang betul untuk mengajar anak saya lah. So saya rasa saya akan ambil apa yang belajar pada hari ini untuk dipraktiskan kepada anak yang anak saya yang kedua lah. Dan mungkin cara ni juga mungkin boleh saya tune balik untuk anak yang pertama. So for me it's a good program lah for today.